kita masuk dekat brigade sukarelawan. So dekat sini macam cikgu cakap tadi, kita hands on activity. Macam awak siapa yang invite? Ataupun awak macam pergi tu sebab kena cikgu saya join, ataupun sebab ada cikgu lah saya join. Cikgu orang terkenal UiTM. Ya ke? Ya, betul. Cikgu orang kuat UiTM. Jadi bila cikgu ada, kita rasa program tu lagi senang lah nak handle. Suka ke? Budak law kan biasanya macam betul tak? Kan ada skeptikal, okay law. Kalau untuk budak law tak ramai. Salah. Kita orang macam memang busy biasa kan? orang tengok budak law baca buku je. Jawab exam, tak buat program kan. Tapi under fakulti law sendiri banyak persatuan. Tapi persatuan dia orang tu mostly dia orang punya persatuan based on law lah, macam program-program melibatkan apa-apa undang-undang semua kan. So kita keluar sikit ke Pompong. Keluar sikit ke Pompong.